Salam ceria. Saya Aulia Rania dan saya Aina Mardia. Kami dari Higher TBSP Lubuk Kawah. Hari ini sekolah kami mengadakan larian cergas. Jom kita saksikan. Sekarang kami sedang aerobik. Jom ikut kami. Jom. Wah, nampaknya semua dah tak sabar nak berlari. Bye, saya pun nak lari juga. Go, 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 go! Kita bersama dengan pemenang jaga berlari kita dari tahun 4 dan 5. Rifah, apa perasaan awak sekarang? Saya juga rasa gembira dan bersemangat untuk hari ini. Terima kasih. Ustaz rasa rumah sukan mana akan menang tahun ni? Rumah sukan yang akan menang tahun ni ialah atlet dia yang paling bersemangat. Mana-mana atlet yang paling bersemangat untuk menang, pasti rumah tu akan menang. Kami yakin Merah akan menang. Apa yang menyebabkan awak bersemangat sangat hari ini? Untuk saya mendapat hadiah. Cikgu rasa rumah sukan mana yang akan menang tahun ini? Saya rasa dan terus rasa mestilah Rumah Merah. Lausha, rasa rumah sukan mana yang akan menang tahun ini? Saya yakin Rumah Merah akan menang. Ustaz rasa rumah sukan mana yang akan menang tahun ini? Sebab saya Rumah Merah, jadi saya rasa Rumah Merah yang menang. Awak rasa rumah sukan mana akan menang hari ini? Semestinya rumah hijau. Cikgu rasa rumah sukan mana yang akan menang tahun ni? Secara rawak lah cikgu tengok tadi, antara pasukan tu bersaing sengit. Kadang tengok hijau depan, kadang tengok merah. Kita tengok tiba-tiba dah jam 4 pula depan. Jadi kemungkinan pasukan yang menang tu tak pasti lagi lah. Mungkin ada kelebihan masing-masing lah. Kita tengok keputusannya nanti. Terima kasih cikgu.